Poin saya nak tekankan di sini ya, iaitu kalau negara itu aman dan stabil, kemudian kita tumpu ke arah pembangunan negara dan rakyat. Tak mungkin saya fikir ini semua ni kalau ekonomi kita tidak memberikan hasil yang lumayan. Kemudian baru boleh menarik penglibatan pelabur asing. Kemudian melatih anak-anak supaya ada keterampilan dalam bidang-bidang yang tidak dikuasai sebelumnya. Semua ini harus kita fikirkan. Kalau ini semua, baru kita dapat berikan hasil berdaya.